Assalamualaikum guys, kembali lagi channel saya Zenta Gaming. Alright guys, so dalam video kali ni kita akan adakan satu event Wira Clean. Event Proton Wira Clean. Kenapa Proton Wira Clean? Sebab dah tak main dah sekarang. Kepak ke lower sangat ke sampai sagat tak ada guys. Sekarang kita main Wira Clean and tak lower sangat, tak tinggi sangat, tak baik sangat. Okay, so kenapa Zenta tukar? Sebab Zenta dah masuk satu klub iaitu nama WMCM guys. Kalau korang tak kenal, korang memang tak main CBM lah, korang tak main Wira lah. Okay, so Zenta adakan satu event iaitu Wira Clean. So memang so kat Zenta upload kat mana? Kat TikTok guys. Kat TikTok korang boleh tengok lah, korang boleh follow lah. Sebab apa-apa tentang update tentang event apa semua Zenta post kat sini je. Dekat sini je korang boleh tengok. Ni dia event Wira Clean 1.0. Wira paling clean dapat pemenang rank 10. Ada detail password apa semualah. Event masuk YouTube, clean concept only. Asal kata tekan no chrome, no list, no russo, no glitch, no cara apa semua lah. Itu rules je guys. So sekarang dah pukul 10.58. Itu bukti Zenta dah tunjuk kat korang. Bukti dia lah. Okay, so kita akan buat server Malay guys. So kita akan lumba guys. Jangan risau, dalam video Zenta mesti ada lumba. Ada cinematic, itu wajib. Cinematic tu wajib guys. Cinematic JJ. Korang paling suka kan? Korang jangan lupa tengok sampai habis guys. Sebab apa? Banyak momen-momen best perlumbaan. Zenta menang semua game guys. 2 game tu perlumbaan tu dua-dua Zenta menang guys. Walaupun game kedua tu hampir kalah, tapi ujung mari guys. Ujung mari. Okay guys, so sebelum tu jangan lupa tekan subscribe, like, comment dan share dulu guys. Sebelum tu korang jangan lupa tekan button share kat kawan-kawan korang supaya diorang tahu Zenta post video. Zenta dah come back. So let's go kan. Kita akan tunggu sampai pukul 12. Pukul 11 ngam-ngam. Okay, alright, so untuk pemenangnya Zenta akan post dekat WhatsApp channel. Korang boleh tekan link dekat bio TikTok Zenta. Kat situ ada group WhatsApp channel. Korang sendiri boleh vote kereta korang dengan korang nak menang. Sebab Zenta pilih 3 je pemenang. Lepas tu korang pilih antara 3 tu siapa paling banyak undian, korang yang pilih. Zenta akan pilih yang banyak undian lah untuk bagi RM10 secara percuma lah. Zenta memang tengok 3 yang cantik Zenta pilih. Tu memang cantik lah. Pemenangnya korang tentukan lah dekat WhatsApp channel lah. Korang boleh vote sekarang untuk Wira punya. Sebenarnya Zenta dah post minggu lepas dah kot. Seminggu lepas punya post dekat WhatsApp channel. Korang boleh tekan link. Sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe and like. Sebab Zenta banyak sangat tengok yang just dia tengok je video Zenta tapi tak subscribe. Tekan lah guys, tekan lah. Batu loceng sekali. And then jangan lupa follow Zenta dekat IG sekali. Zenta je. Boleh lah tu. And then korang jangan lupa join membership Zenta. Sekarang dah ada RM5 punya. And then korang dah boleh masuk grup WhatsApp Zenta yang boleh berorak dengan Zenta apa semualah. Tapi kalau nak Wira free, korang boleh join yang RM30 ke atas punya. Korang boleh join membership Zenta. Sebab apa? Kelebihan dia korang boleh join event Zenta cepat. And then drama Zenta. Okay, kita tengok secepat apakah room ni full. Dah pukul 11. So mana ni? Dah mengelongso dah kita aku ni. Okay, full dah lagi tak? Sekejap je, tak sampai 30 saat dah penuh guys. So yang tak dapat masuk tu Zenta minta maaf banyak-banyak. Minta maaf bukan Zenta yang kawal room ni. Room pun 20 je. So kalau yang tak dapat masuk tu Zenta harap korang boleh join next event lah. Zenta minta maaf. So kepada yang tak masuk tu korang boleh tengok video ni lah sampai habis. Sebab ini mungkin korang akan join next event. Korang akan rasa macam ni lah. Zenta akan tetap buat event. Korang just follow je and then masuk je cepat standby. Okay, untuk yang dapat masuk ni Zenta harap korang boleh komen dekat YouTube Zenta. Boleh komen lah korang hadir, korang kereta yang mana satu, Wira yang mana satu. Boleh Zenta tahu korang ada dalam video ni mana satu korang kan.
And then korang boleh tengok sampai habis ya. Jangan, kalau ada iklan saya minta jangan skip ya kalau ada iklan. Itu sumber pendapatan kecil-kecil orang kata untuk Zenta buat event apa semua tu kan. Semuanya pakai energy kan. Korang kena lah support Zenta dari segi tu. Okay guys, so nanti Zenta buat giveaway 100k subscribers adalah kita bagi rahsia dulu guys. Mungkin handphone, mungkin mainan, astaga terbang kita aku. Mungkin Wira 10 biji. Wow. Mungkin satu akaun CBM. Mungkin apa lagi? Power bank. Mungkin gaming pad. Macam-macam Zenta boleh buat lah guys. Kalau korang support Zenta tambah 100k subscribers, and then share video ni kat kawan-kawan korang, okay? Alright guys, so sekarang ni kita sampai ke home 2 di City 2. Kenapa Zenta kumpul dekat sini? Sebab sini dekat dengan highway guys. And then kat sini sebab kita dah bosan buat daripada Asyashi buat CM 1, Asyashi buat City 1, Asyashi buat City 1 kan. Kita buat City 2 pula kan. Nanti kita buat tempat lain pula kat next event. So kita akan buat cinematic dekat sini guys. So sementara tunggu semua ni, korang, kita akan review kereta-kereta diorang lah. Zenta suka review kereta-kereta diorang ni sebab kadang-kadang ada anomali yang pelik buat kat kereta diorang ni. Means dia buat design-design pelik. Korang percaya lah cakap Zenta, sekejap lagi ada design-design anomali yang pelik. Kalau tak percaya, korang boleh tengok sampai habis. Okay, so Zenta kepada yang masuk room Zenta, rulesnya senang je. Keluar kereta, dah parking elok-elok. Keluar kereta, duduk dalam rumah ke duduk satu tempat. Jangan jalan serak-serak, nanti video tak cantik. Settle lah tu, jangan kunci. Bagi Zenta boleh masuk kereta orang, boleh buat cinematic dengan senang lah. Lepas tu janganlah rusuh-rusuh, janganlah langgar-langgar. Nanti kereta tu terjunam masuk bawah tanah, terbang lah, terbalik itu ini. Habis macam mana kereta tu nak berjalan? Macam mana Zenta nak buat cinematic? Macam mana kalau korang pun merusuh-rusuh? Orang lain pun like, kalau korang main rusuh-rusuh ni. Okay, so kita dah ada banyak kita dekat sini, Wira-Wira Zenta cakap dah, Wira clean ni apa salah ada api kat sini. Tak terbakar pun tempat ni. Apa salah dia punya bonet ada api? Aduh, siapa lah bakar Wira api ni? Aduh, memalukan betul. Okay, kita ada kat sini kereta. Wow, warna baru ni merecek. Wow lah kita ada Evo juga. Ada Evo Oh gila, orang pun cakap event Wira kan, tiba-tiba ada Evo sesat. Gila guys. Yang merun tu tak payah cakap. Zeta rasa dia dah boleh dapat top 3 punya tempat dah, sebab nampak dah clean dia tu. Okay, lepas tu kita akan review tempat lain. So nampaklah berselerak dekat sini diorang ni. Zeta dah cakap duduk dalam rumah, diorang duduk luar. So Evo ni nice lah dia punya depan. Ni lawa ni. Semua Wira dengan wajib ada meter ada dia punya tingkap ni, ada ni Rally Art, tak boleh tulis tu. Aduh tak jelas cut. Okay, ni kita ada carbon punya hook fiber WMBC WMBC Aduh dah lama dah ni akan WMBC. Tak lower, tak jantan dek. Zaman bila main lower dek? Zaman bila main lower sagak-sagak ni, merosakkan bumper. Tahu Borneo style, tahu. Tapi kita bukan kat Borneo dek, kita kat Semenanjung. Ini apa pasal ni melanggar-langgar ni? Janganlah langgar kita orang. Tak ada insurans ke? Aduh, ajak aku balik kan. Kita tak lewat, tak jantan ni. Mantap. Okey. Dah settle. Kereta Wira api sebelah ni kan, bonet berapi ni. Tengok. Inilah akibat bila korang parking rapat-rapat guys. Dia jadi terbalik macam ni. Macam mana cara dia ni Zenta nak buat cinematic pun nanti nampak dah. Memang aku ni duduk bawah tanah je. Okay, so kita ada banyak kita purple dekat sini warna purple guys purple yang purple tak purple tak kawan Okay, kita tengok. Ni boleh tahan lawa guys Zack Super ini Zack Zikri tak silap. Team Z Super. Zenta dah kalahkan dia dah. Zack Super tu dah kalahkan dia dah. Kalau korang nak tahu Zenta kalahkan dia kat mana, korang boleh tengok kat video sebelum ni guys. Zenta kalahkan dia punya beza kat highway guys. Macam tu je tapau guys, hilang blessingnya guys. Korang boleh tengok kalau korang nak tengok. Zenta dah post dah. Layar berapa sebab habis
So ni kata Zenta. Okay, ni kata apa ni? Ohami guys Ohami dia tulis. Macam ada something wrong lah. Sekejap. Nampak tak? Apa kat atas ni? Dia tulis apa ni? Belum apa-apa dah kena fuck you. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, kata apa ni? Dia punya exhaust guys. Dia punya cermin, dia punya exhaust TDR 3000. TDR 3000 bukan dalam cerita Playpen ke? Yang Tok Dahlang punya basikal Playpen buat tu dengan Tok Dahlang. Ya Allah, TDR 3000 dia buat exhaustnya dengan stiker P ni. Ya Allah, dah cakap dah guys. Inilah salah satu anomali yang buat kereta pelik-pelik. So kita ada exhaust lagi ni apa? Ni bukan TDR 3000 dah. Ini dah gempak sikit lah. Ni bonus style. Owner dia kacak. Okay. Lama cermin Tifana dia tak relax guys. Menyala bangku cermin Tifana dia. Kalau korang tak tahu cermin Tifana tu apa? Cermin Tifana tu yang berlampu tu. Memang gempak guys. Zenta nak buat tapi dah tak cukup vinyl lah. Dah full lah vinyl. Dah buat rotek apa semua kan. So tak apa. Zenta buat clean je. Okay, ni lawa juga. Bonet tu buka. Ini boleh tahan lama guys. Ni lawa juga tapi tak apa-apa. Ni bukan konsep clean pula. Nak belakang. Okay, ni nice juga. Mungkin ada peluang. Mungkin ni apa benda guys? Ni apa ni? Mana ada api warna biru? Mana ada exhaust api warna biru macam tu? Rotek 2007 Okay, selamat. Aman. Okay, ni kata apa? Ini bukan. Ini Supra. Lambat sampai dia. Pergi mana? Okay, so kita dah review semua kereta. Let's go. Kita akan pergi cinematic guys. Layan. Okay, itu baru satu guys. Sekejap lagi ada banyak lagi cinematic. Korang boleh layan. Just layan video daripada awal sampai habis je guys. Kita minta tu je. Layan daripada awal sampai habis. Okay, so kita akan pergi ke stesen minyak. Kenapa stesen minyak? Sebab kita nak isi minyak kan. Sebelum lumba ni kita kena ada minyak guys. Kalau lumba tak ada minyak, berhenti tepi jalan, sekejap lagi sadai, siapa nak tolong? Member-member korang pun bukan boleh tolong korang kan, susah. Kadang ada yang ada, tak ada yang tak ada. Ada yang senang lupa kawan, dah susah baru ingat kawan kan, macam tu. Tak ada kena-mengena kan dia juga kan. Okay, tak apa, abaikan. So isi minyak dulu sebelum race, sebab nanti minyak dia tiba habis, malah nak bagi duit kan. So kita lalang dekat stesen minyak tu. Jadi kita akan Zenta akan payung sebuah cinematic. Bukan sebuah, dua guys. Korang stay tune je video ni lagi Okay, so kita akan pergi dulu. Ini apa pasal jerebu guys? Tidur ni jerebu guys. Siapa bakar-bakar ni guys? Ada bakar-bakar. Okay, so kita akan repair dulu guys. Lepas tu kita akan isi minyak. Lepas tu kita akan beli coki-coki dulu guys. Coki-coki tu wajib. Coki bukan coki. Gitu guys. Okay, let's go. Exhaust aku dah letup-letup tu. Nak pecahkan kepala orang ni. Nak tembak kepala orang mesin gun tu. Okay guys, sebelum dia orang penuhkan tempat ni guys, korang jangan lupa tengok like dulu, subscribe dulu guys. So kejap lagi Zenta akan payung 2 buah cinematic guys. Korang suka tak cinematic? Kalau suka korang boleh komen suka Zenta nak lagi banyak-banyak lagi Kalau korang nak banyak-banyak, korang kena like video ni and then share kat kawan korang biar view banyak sikit. Baru Zenta bersemangat nak buat video lagi. And then cinematic banyak-banyak guys. Okay, so macam biasa Zenta akan suruh diorang keluar and parking, and then masuk dalam bilik ke, masuk dalam rumah ke, buat hal sendiri supaya diorang tak kacau Zenta buat cinematic. Okay, macam tu lah caranya. Macam tu lah Zenta nak. So bila aman dekat luar, Zenta akan senang buat cinematic, and then aman lah video tu, and then cantik lah video tu. Dah hasilnya pun cantik guys. So kenapa dekat luar ni macam berserabut sikit? Tak apa berserabut guys, tak apa. Yang penting semua masuk guys. Zenta dalam video Zenta, korang jangan risau. Janganlah rusuh-rusuh sebab semua masuk guys. Korang parking dekat tepi laut, dekat tepi daripada Pulau Pinang ni, korang parking kat ujung dunia sana pun Zenta akan rekod kita korang. Jangan risau, masuk cinematic punya, masuk sikit pun jadi guys.
Famous kita korang. Dan kalau korang nak buat video cinematic, korang boleh boleh tag Zenta dekat TikTok guys. Kalau korang join event Zenta akan repost korang punya video dekat story TikTok lah. Dan dia repost lah. Kalau korang belum follow, korang kena follow tau Zenta punya TikTok. Okay, so orang ni degil guys, tak nak masuk duduk dalam. Zenta suruh beli dorang cuki-cuki yang kena tubuh pahit sikit ke, minum air tubuh masak ke. So let's go guys, kita ting-tong. Ting-tong, ting-tong. Lama tak dengar guys ting-tong. Itu dia. Dah lama tak dengar. Cuki-cuki bukan cuki. Okay guys, kita ada cuki-cuki blueberry, cuki-cuki bobo-bobo, cuki Atoman, cuki Spiderman. Bukan. So apa lagi dah cari cuki, kita akan ambil air tubuh pahit guys. Air masak ketum. Ui lama guys, itu 2020 punya vibe guys So let's go. Korang belum berkena sikit guys, supaya sebelum sekejap lagi nak pergi race, korang kena berkena tubuh pahit ke dengan air masak ketum ni, supaya korang pergi dengan korang sekali pergi guys. Bukan kereta korang je pergi, korang sekali pergi. So sekarang ni cashier mana? Aku nak bayar ni, tolong jaga cashier lah cepat sikit. Bukan nak kopi, nak matcha. Okay guys, so let's go. Ting-tong. Okay guys, so mari kita layan cinematic guys. Kau jangan betul subscribe, komen, share. Okay, dua guys tak cukup satu. Okay, let's go. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Okay gang, tu sahaja video kita sampai kali ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen. Relax lo, santai lo kan. Kita ada satu lagi cinematic guys. Lepas tu kita akan pergi race. So guys, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, share. Tengok video sampai habis. Janji dengan Zenta, janji tengok video sampai habis jangan skip, jangan tekan skip. Okay. Batal lah Zenta jentik nanti. Okay guys, let's go. Kita layan cinematic kedua. Macam guys, steady tak cinematic Zenta? Walaupun tak secantik, tak sehebat, tak se-HD orang lain kat luar sana tu, tapi Zenta cuba untuk bagi korang yang terbaik. Harap korang suka guys Harap korang suka semua footage kereta semua masuk kan guys Zenta dah cakap, kalau korang jadi video Zenta mesti masuk punya, bukan target satu kereta je. So guys, let's go. Kita akan berlumba guys. Ini yang Zenta tunggu. Zenta nak tampal korang semua, nak bagi makan asap guys korang setuju tak Zenta buat perlombaan Wira menang dapat RM10 TNG guys? So kalau korang suka, korang boleh, kalau korang sokong, korang boleh komen dekat bawah guys Okay guys, so jangan lupa tekan subscribe, komen. Berapa kali saya dah cakap aduh asyik lolang tu. Okay. Straight to the point, Zenta akan menang. Korang tak percaya? Ni dia, Zenta nak kira pakai ni je dah ni, ada stiker ni. Sebab Zenta type ni 1, 2, 3. So sekarang ni Zenta akan pakai emoji kalau nak start guys Allahu Akbar, tak sampai lagi dekat garisan permulaan dah kemek guys kereta Wira SE aku ni. Nak menangis tengok Mantap mula ni. Okay, kita akan mula dari jauh sikit lah guys cuba lajak sikit sebab Zenta nak tahu Zenta punya top speed kereta. So kalau korang nak gearbox kan, kalau korang nak gearbox, korang adjust lah, join membership kan. Adjust lah, nanti korang PM Zenta dekat WhatsApp, Zenta bagi lah. Okay guys, so kita akan lumba di sini. Depan sikit lah dekat tiang ni guys. So kita akan lumba di sini guys Dah di sini sampai ke hujung. Kita tengok siapa yang menang. Adakah Zenta, adakah korang? Siapa yang kalah akan bakar kereta. Betul akan bakar kereta kan sayang kereta, sayang. So kat sini pun akan ada cinematic lagi guys. Satu je ke Zenta? Alah, mana satu guys? Dua lah, come on lah Zenta ni bos. Takkan satu. Okay guys, so Zenta dah bayang dua cinematic je lagi. Korang jangan lupa like, subscribe share sekarang dekat korang-korang.
Cakap, Zeta buat video buatan viral event ni, kau kena tengok ni. Cakap kawan-kawan korang macam tu guys kan. Cakap kat kawan-korang, cakap tengok daripada awal sampai habis. Kau tak tengok daripada awal sampai habis, Zeta marah tau. Macam tu. Okay. So guys, alamak, tahu kita berbual sama. So kalau kat dari zaman mulaan, tolong jangan rabat sangat dengan Zenta guys. Nanti korang tak nampak cantik dalam video sinematik tu. Nampak tu, berdouble lah. So guys, semua dah sampai. So let's go, kita layan sinematik dahulu. Ciao. Alright guys, so macam gempak tak gempak kan. Kalau tak gempak korang boleh diam. Kalau gempak korang komen. Gempak tu sinematik Zenta memang paling power dalam dunia. Okay, macam tu je. Bagi tumbang hidung sikit lah. Tiba guys. Okay, so let's go dalam keadaan 3. Kita akan meroket dalam keadaan 1 2 3. Okay, let's go. Rest roll. Okay, so yang tak tahu dah siapa nombor 1 sekarang. Saya korang tengok lah siapa yang ada depan ni Easy peasy guys. Easy peasy. Okay, tengok semua kena tapau dengan aku guys. Okay. Kalau dia orang kalah round pertama ni tak apa, Zenta bagi round kedua ni, bagi dia orang jalan sikit dah dulu. Tengok macam mana dia orang pergi Okay, tak ada yang terdekat dah guys. Saya sedihnya. Kita korang ni masuk angin ke? Masuk angin ke guys? Masuk angin ke? Betul lah masuk angin. Korang main-main dengan WMCM punya kereta WMCM punya kereta punya budak-budak memang berbadu guys. Korang jangan pernah seru Jangan pernah seru WMCM Korang akan ketinggalan jauh 10 tiang di belakang Macam aku kalahkan Z. Kalahkan Z tu aku pakai Wira api tau. Cuba kalau pakai Wira ni, tak nampak dah pakai zoom Z kat situ. Z terus tutup live, terus tak nak live lagi dah, takut. Takut dah nak live ni. Nanti Zenta ajak risk. Takut banget macam tu Kalau Z tengok video ni minta maaf gurau. Okay guys, so Zenta dah sampai di tepi Jahili Highway ni, menunggu diorang. Lama lagi ke nak sampai ni? Astaga. Okay, repeat lah. Sekejap lagi kita akan pergi sana. Kita repeat. Let's go guys. Pak Arab in the house yo akan membantai lagi sekali. Let's go. Yeah. Okay. Dia orang dah tunggu. Okay, mantap. Let's go guys. Alright, kita akan tunggu kat sini. Okay. Kita skip dulu. Alright, semua dah full kat sini guys. Let's go. Rest, go and roll. Oi, apa ni jalan dulu? Okay, tak apa. Dia jalan dulu. Kita tengok. Kita buat potong ke tak guys? Dia jalan dulu, tak ada masalah. Ini WMCM 026 Ingat, 026 Zenta in the house yo. Ingin mengejar kereta putih yang jalan dulu guys Okay, mari tengok kereta ni. Macam laju je. Tak. Ujung mari mah. Tengok korang relax je. Ujung mari ni. Ujung mari. Ui, macam dah semput je bang. Macam dah semput je. Oh, dah semput. Dah semput ke? Alah, kesiannya. Alah, makanlah sikit. Dah hilang. Hilang dah. Nombor 1 guys Nombor 1 guys. Hilang tu, kat belakang tu dah tak ada. Asal dia claim dia nombor 1 pula? Tadi korang tengok kan, saya potong dia kan. Ini video pembuktian. Korang boleh tengok tadi siapa yang potong. Hilang dia kat belakang tadi. So kita akan pergi ke mana pula? Ini adalah detik di mana Zenta akan umumkan 3 pemenang
belum lagi satu pemenang tu. Dia 3 calon untuk menang RM10. So kita akan bagi kat atas bumbung di situ 2. Let's go. Alright guys, so Zenta ambil ni atas ni. Okay, so ada cinematic juga? Ada, tapi satu je lah. Sebab apa? Sebab tadi dah payung 2, takkan nak payung lagi kan? Korang kalau nak lebih-lebih, kasihlah view tinggi sikit, and then follow lah TikTok Zenta, and then masuklah membership Zenta. So semua dah ramai dekat sini. So Zenta akan review kereta dorang, and then Zenta akan keluarkan 3 biji kereta untuk yang clean lah. Yang clean akan menang RM10 TNG guys. Touch and go. Korang boleh beli makanan macam-macam, korang boleh beli dengan RM10 tu lah. Beli wiras biji pun boleh guys. Wiras biji. Okay. Oh, ni macam ada peluang guys. Lampu dia lawa Kazoria. Ni ada peluang jadi top 3 guys. Zenta dah nampak masa depan dia. Macam korang macam korang sokong tak dia top 3? Kalau korang tak suka, korang tak sokong, korang boleh komen apa. Okay, ni orang ni pun macam ada chance. Macam lah. Tapi tak apa, Zenta yang akan putuskan 3 kereta. 3 sebab apa Zenta tak ambil 1 je. Terus menang kan? Kan korang mesti tanya, kenapa Zenta tak nak terus pilih pemenang? Zenta tak nak korang tak puas hati. Kenapa dia tak pilih kereta ni? Siap, bapak tak clean, bapak tak smart ni lah kan. So sebab tu Zenta buat 3 calon untuk korang pilih sendiri. Undi di WhatsApp channel Zenta. WhatsApp channel kat mana? Oh, korang tertanya-tanya. Kamu menanya-nanya. Zenta dah cakap tadi dekat bio TikTok. Tak tahu bio TikTok tu kat mana? Korang pergi TikTok Zenta, korang baca tulisan dekat bawah tu, dekat bawah followers tu ada tulisan, and then ada link. Korang tekan je link tu, terus masuk ke WhatsApp group Zenta guys. So kat situ Zenta akan announce juga macam-macam. Kalau Zenta ingat, tapi memang kat TikTok lah. Kalau event memang kat TikTok lah guys. So ini kereta ni korang boleh tengok sendirilah. Zenta review kereta masing-masing. Zenta pilih yang mana mesti korang tertunggu-tunggu kan. Tapi sebenarnya Zenta dah post awal lah 3 kereta calon tu. Yang dekat WhatsApp channel tu Zenta dah post seminggu awal sebelum video ni post. Kalau korang follow daripada awal lah, korang dah tahu dah. Korang boleh buat daripada awal lah sebenarnya. Sebab Zenta saja mesti korang curious, apa tiba-tiba 3 kereta tiba-tiba keluar ni Wira ni, padahal video tak keluar lagi. Myvi pun tak keluar lagi sebenarnya. Tapi Myvi dah keluar dah guys. Kalau video ni dah keluar, maksudnya Myvi dah keluar. Korang boleh layan boleh layan konvoi Myvi tu juga. Okay, so lepas tu kita akan pilih 3 kereta, and then lepas tu kita akan Cina satu Cina Zenta bayang untuk korang Cina Matic. Lepas tu tamatlah sudah event Wira Clean kita. Okay, so ini macam ada chance. Kita terus pilih guys, jangan banyak cakap. Ini menawan tu kat mata Zenta. Tu je nak cakap. Dah kalau dah cantik takkan nak lepaskan guys. Okay, ini nampak. Okay, kita akan pilih yang kedua. Zenta akan pilih yang maroon tadi guys. Yang maroon daripada awal tadi menarik perhatian Zenta hanya guys. Ni maroon ni memang menarik perhatian Zenta. Memang gempak gila. Gempak gila ke Zenta? Ya, gempak gila. Nampak ni macam glitch dia punya starting. Ni masih laju ni, tapi asal tak nampak tadi. Asal tak nampak dekat highway tadi Kalau laju kenapa tak nampak kat highway tadi? Saja je, sorry Okay, let's go. Kereta yang terakhir, kereta apa guys? Kereta yang terakhir, come on, korang teka yang mana? Yang Wira belakang dia tu api warna biru tu. Tak mau Wira senapang tadi. Tak ada lah guys. Zenta tak pilih yang tu sebab itu kategori rare lah senang cerita. Kategori rare sebab dia jarang dijumpai guys. Anomali yang jarang dijumpai kalau Wira-Wira macam tu So korang tak tergelak ke guys? Tengok, aduh tak nak lah aku teringat dengan TDR 3000 nya kan. Aduh dah lah. Ini ke Wira oren ni ke Wira yang belakang tu? Oren ke yang belakang tu? Tapi menarik badan Zenta dia punya bumper ni guys. Okay, let's go lah. Kita gas terus guys. Gas terus tu apa? Terus ambil lipat tarik bos. Bukan lagu tu. Bukan, jangan.
Zenta banyak budak. Okay. So guys, apa macam kita ni Zenta akan pilih untuk orang yang ketiga guys. So kita dah ada 3 calon untuk memenangi 10,000 bukan 10 ringgit PNG guys Apa kata korang? 3 kita ni nice tak? 3 kita ni mesti nice sebab saya tak dah pilih dah semua tak amat. So yang tak menang tu, yang tak ada calon tu, saya tak minta maaf sangat-sangat. Korang boleh try di next event. Di next event kau boleh try. Zenta akan buat banyak event, jangan risau. Kalau korang tengok daripada awal sampai habis, Zenta akan buat banyak event. Kalau korang tak tengok, korang tengok sikit-sikit, lepas tu skip. Zenta tak buat dah lah. Zenta merajuk lah. Korang tak nak tengok daripada awal sampai habis, Zenta merajuk lah. Zenta nak korang tengok daripada awal sampai habis lah. Barulah best ada lain video Zenta. So guys, kita akan layan sinematik sebelum video ni berakhir. Let's go. Guys, let's go. Layan. Guys, so sampai situ saja video kita. So kalau korang suka, cuba korang komen. Korang suka part mana, sinematik yang mana satu? Cuba korang komen. Korang suka Wira yang mana satu dalam video kali ini, dalam konvoi ini? Korang suka yang mana guys? Korang suka yang mana, korang komen sebab saya nak tahu Wira mana yang gempak kat mata korang. Okay, so jangan lupa tekan button subscribe, like, comment, share sebelum korang belah daripada sini guys Jangan lupa follow. And then jangan lupa join membership Zenta. Murah saja, RM5 sebulan paling murah. Nak RM50 paling mahal. RM50 dapat apa? Ui, macam-macam Zenta bagi Wira, Zenta bagi itu, Zenta bagi stiker, Zenta bagi ini, semua Zenta bagi. Korang relax je. Stiker Zenta pun Zenta bagi guys stiker Zenta ada. Zenta ada jual kalau orang nak. So guys, jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Jangan lupa tengok video Zenta lawan Zack Super. Zenta dah post video sebelum ni, korang boleh tengok. Zack Super kalah. Tu je nak cakap, Zack Super slow ni kita. So guys, jangan lupa subscribe, comment, share. Jumpa lagi next video. Bye bye guys. Zenta gerak dulu. Assalamualaikum. Semoga korang dimakan rezeki banyak umur, yang lupa makan, yang lupa minum. Jangan lupa tidak awal dan bye bye. Jumpa lagi next event. Ciao.